Assalamualaikum, saya Puan Azhar, mama kepada Nur Naura Afina dari LC Tunjung Tu. Sejak Naura bersekolah di sini, Alhamdulillah nampak banyak sangat perubahan yang positif. Dia lebih berani bercakap, boleh mengenal huruf, boleh membaca dan mengira dan lebih seronok untuk ke sekolah setiap hari. Dari segi sosial pun nampak dia lebih mesra dan pandai berkawan. Saya memilih LC Tunjung Tu kerana saya percaya dengan pendekatan pembelajarannya yang lebih menyeronokkan dan seimbang. Bukan sahaja mengajar akademik, tapi nilai agama dan akhlak juga diterapkan dengan baik. Guru-guru di LC Tunjung Tu juga sangat penyayang, mesra kanak-kanak dan akan memberi update kepada ibu bapa. Berapa bintang untuk LC Tunjung Tu? Semestinya saya bagi 5 bintang. Semoga maju jaya. Terima kasih guru-guru LC Tunjung Tu. Nama saya Nurziana, anak saya Yusuf Ardani bin Alif Nazmir dari LC Tunjung 2. Perkembangan Ardani di LC ni, dia masuk dari bulan 1 sampai bulan 4 tu saya perasan dia dah pandai baca. Maksudnya dari A sampai Z tu dia dah boleh baca dengan boleh dikatakan lancar jugalah. Untuk numbers pun dia dah boleh dia dah boleh kenal sampai 100. Lepas tu doa-doa pun banyak hafal, zikir. Tu satu perkembangan yang bagi saya sangat bagus lah. Saya memilih LC sebab saya suka dengan silibus dia. Bagi saya silibus dia balance. Sebab kanak-kanak ni kan dia macam senang serap. So kalau macam dari segi bacaan doa, hafazan, surah, lazim apa semua tu memang yang simple-simple tu diorang dah hafal by tadika tu dah habis. Sampai ada tu surah kahfi boleh habis. So bagi saya benda ni balance lah walaupun agama. Lepas tu dari segi akademik maksudnya dah senang membaca, kaedah yang diajarkan untuk membaca, murid bagi saya senang untuk adapt lah dan baca English dan Malay lah. Maksudnya dua-dua. Numbers pun diorang ada. So bagi saya balance untuk semuanya. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Arina. Saya adalah mama kepada Atia Aisyah dari Little Kelly's Tunjung 2. Perkembangan Atia, this is the third year Atia bersama Little Kelly's Tunjung 2. Saya melihat dari tahun ke tahun perkembangan Atia sangat memberangsangkan, lebih-lebih dari segi bacaan bahasa Melayu dan juga English semakin lancar dan baik. Selain itu, menulis dan mengira juga semakin baik. Bagi saya ianya sangat penting kerana ia adalah persediaan untuk Atia melangkah ke tahun 1 tahun hadapan. Saya memilih Little Kelly kerana tadika ini mempunyai konsep English learning, which is ia sangat penting dan bagi saya ia perlu diterapkan seawal usia yang mungkin, iaitu di prasekolah. Saya bagi rating 5 out of 5. Saya Nur Ain, Umi kepada Khalid Putra dari LC Tunjung Tu. Daripada segi perkembangan anak saya, daripada mula masuk tadika Little Kelly sampai sekarang, saya tengok anak saya semakin semakin suka untuk belajar. Kerana dekat tadika Little Kelly ni dia banyak menggunakan cara pembelajaran melalui nyanyian, zikir. Jadi dia pun semakin berani untuk sekolah. Sebab sebelum ni Putra ni dia takut untuk sekolah sebab takut untuk bergaul dengan murid-murid lain. Tapi apabila masuk ke tadika, teacher banyak memberi pembelajaran melalui nyanyi apa semua, jadi dia minat untuk belajar di tadika Little Kelly. Kenapa saya pilih tadika Little Kelly ni untuk anak saya? Sebab di tadika Little Kelly ni dia menggunakan teknik fonik dalam pembelajaran.
Macam contoh baca. Jadi anak-anak mudah mengingati dengan di samping dengan teknik pergerakan. Jadi mudah anak-anak cepat mengingati apa yang cikgu ajar. Selain itu juga dekat tadika Little Kelly ni menggunakan penguasaan Islami, pembelajaran Islami dan menerapkan nilai-nilai keagamaan di dalam pembelajaran. Di samping penggunaan bahasa Inggeris setiap hari dalam pembelajaran.